Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh guys, kita memotong tangan baju coat atau baju jas. Orang Indonesia bilang jas, kalau orang Malaysia cakap coat. Kalau baju perempuan blazer namanya, blazer. Dan inilah cara memotong baju blazer ataupun baju coat. Ini untuk saya pakai sendiri punya. Untuk kita buat sekarang untuk sampel. Siapa tahu nak berkenan pula ke kawan-kawan dekat sana, kat luar sana, berkenan boleh kita buatkan baju ni macam ni. Baju ni kain dia ke wool kain dia cantik. Kita buat baju ni, kita lagi kerja slow sikit. Kita buat sendiri baju ni kat rumah untuk sampel. Siapa-siapa, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Datuk Seri, Tan Sri, Ustaz, Cikgu, semua yang nak tempah, boleh komen. Boleh komen ya. Yang berkenan baju ni memang cantik baju ni. Ala Muslim. Macam collar dia, collar Cheongsam ya, macam butang lah, macam butang depan macam tu. Kita tak buat macam style orang putih tu, kita buat style Muslim. Kita potong ni, biasalah dia pakai lining juga, pakai lining, pakai butang, pakai gam. Gam dia yang mahal ni, cantik dia. Garis ni jelas kapur dia putih, lepas tu warna hitam. Dia tak hitam pekat tau, dia macam ada kelabu sikit. Macam kelabu ya. Tu. Dia sekali dengan puring ni, ataupun dengan kita potong dengan tu sekali dengan baju dalam ni, lapisan dalam. Kita potong baju ni macam ni. Lepas tu kita gunting garis. Kita janji kita dah siap ni, kita gunting dulu. Kita ni gunting. Dia bulat tangan dia tu, macam tangan dia bulat. Dia sedap pakai. Dia bukan macam baju kemeja. Kalau baju kemeja dia agak lurus, straight sikit. Straight sini, ini kona tau, bengkok, betul-betul bengkoknya. Tangan ni, style tangan ni macam ni. Dia bulat macam baju perempuan. Tangan dia macam baju perempuan tu. Tengok tangan baju perempuan macam mana. Dia bulat tu, dia melengkung ke atas. Kita potong. Tu basi tu yang setengah inci lebih tu, yang garis dekat ujung gunting tu ada garis buka bawah kan. Itu basi dia. Kita jahit dekat situ nanti. Dia memang bulat. Coat ni memang bulat. Kalau bukan coat, dia tak bulat. Kalau kemeja dia macam biasa je. Macam biasa, tak ada bulat sangat lah.
lebih kurang macam baju Melayu, macam baju kemeja, macam baju batik, baju jubah, baju kurta. Ni kot ni lain, kot ni lain. Cara dia lebih, upah pun double juga. Upah lebih kurang, dia kerja dia lambat, rumit. Rumit tak rumit, cuma lambat. Kita mungkin siap 2 hari. Selai baju tu kita siap 2 hari sekali. Tak termasuk seluar. Baju ni orang pakai untuk pergi pejabat. Dewan rakyat ataupun adun pakai ni, menteri majlis daerah pun pakai baju macam ni. Baju ni tak macam baju biasa. Tangan dia ni, tangan, lepas tu kiri kanan bawah dia, bawah tepi ketiak tu baju tu dia lain sikit. Lepas tu belakang dia ada belah, ada yang tak belah. Belah. Bukan belah lain. Belah tepi, belah belakang, macam-macam ada. Kain dia kita pakai untuk blazer ni mungkin paling banyak pun 2 meter. Kalau pandai-pandai jimat mungkin 1.8 dah boleh. Dah siap satu baju saiz M macam tu. 1.8 meter. Dia bidang 60 ni. Kalau bidang 45 mungkin 2 meter setengah dah cukup. Satu blazer, tak termasuk seluar dia. Seluar dia lain. Seluar dia mungkin kita pakai 1.5 meter untuk seluar. Itu baki dia tu basi dia, nampak tu. Dekat ujung tangan saya tu. Itu tangan sebelah belakang bahagian belakang dia. Okay guys, Assalamualaikum. Ni dah baju dia dah siap. Ni macam ni collar dia. Collar Cheongsam. Tangan dia nampak. Tangan dia yang kita buat bulat tadi tu, itulah hasil tangan. Tu nampak tu. Macam baju perempuan. Itulah perbezaan dengan baju kemeja ataupun baju Melayu, baju kurta, baju jubah. Tangan dia nampak bulat. Dalam ada puring. Semua ada dekat dalam. Ada tempat letak pasport ataupun dompet, wallet, ada kat dalam ni. Baju ni bulat. Poket dia tutup, poket atas serong dan belah belakang. Belakang dia belah. Dia baju dia macam baju Melayu lah, lebih kurang macam baju Melayu. Pandangan dari jauh, pandangan dari dekat. Butang dia belum pasang lagi. Butang belum tebuk lagi tau. Okey, kita tengok dulu macam mana hasil dan macam mana sedap pakai ke tak. Dia dah semestinya sedap pakai baju macam ni. Sebab menjahitnya agak rumit, agak susah. Tak adalah susah sangat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.